Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. Ya, maksud dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara yang berbentuk permusuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana mengikuti live saya pada malam ini. Rakan-rakan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah sudah pun mencecah 12.30 malam pada hari tarikh ini. Tarikh hari ini ialah pada 8 hari bulan 8 hari bulan, kita dah masuk 8 hari bulan dah. Dan saya pula baru masuk dalam live ni sementara tadi sebenarnya makan durian makan durian dia rasa macam berat sikit. Alhamdulillah luangkan juga sedikit masa untuk bersama untuk buat live, kerana ini ialah tanggungjawab kita untuk menyampaikan kebaikan dan menyampaikan benda-benda yang betul kepada ramai orang supaya pencerahan berlaku. Kalau tidak ada orang yang nak menyampaikan, maka akhirnya perkara yang benar itu tidak akan tersebar. Ya, dalam konteks kita hari ini, kita bercakap tentang apa sebenarnya pencerahan yang perlu diberikan kepada masyarakat, terutamanya tentang isu-isu semasa. Sebelum saya pergi lebih lanjut, kalau boleh rakan-rakan yang berada di bawah sana, yang duduk di luar boleh masuk ke dalam. Ya, jangan menjengah dari luar sahaja, masuk ke dalam untuk kita sama-sama bertukar-tukar pandangan dan bertukar-tukar fikiran. Ya, kalau boleh saya dapat tahu sedikit feedback daripada rakan-rakan di bawah. Adakah tuan-tuan, adakah rakan-rakan dengar, saudara sendiri dengar tak apa yang saya nak cakap ni, ataupun suara saya ni dengar atau tidak, jelas atau tidak, ataupun bergema ke, ataupun macam mana? Sebab saya tadi tertangguh lama juga live saya ni, sebab saya tengah setting mic saya ni. Takut mic saya tak jelas ataupun terlalu bingit pun boleh jadi juga. So boleh komen kat bawah ke macam mana suara okey ke? Kalau tuan-tuan boleh tulis di bawah so that saya boleh tahu, boleh faham, boleh tahulah adakah suara saya ni dengar dengan jelas atau tidak. Boleh tolong komen kat bawah, tolong type kat bawah. Kalau boleh dengar, tulis 1 ke, boleh 2 ke, ataupun tulislah apa-apa pun dekat bawah tu, menunjukkan bahawa anda dengar suara saya dengan baik dan jelas. Boleh tulis kat bawah, silakan. Boleh ada siapa-siapa tolong tulis kat bawah kalau ada, ya. Sebab sekarang ni masih lagi ramai duk masuk komen, masuk keluar ya, belum lagi yang betul-betul duduk, masuk dan duduk. Kalau ada, sila komen sikit kat bawah tu, sebab saya nak tahu mic saya dengar ke tak ni. Mic ni takut tak dengar. Kalau tidak ada apa-apa komen, tak apalah, mungkin kita ingat dia dengar lah kot. Sebab saya tengah buat setting, mic tadi, jadi dia tak lekat. Okey, baik. So apa cerita kita di Johor hari ni? Apa cerita kita di Johor pada hari ini? Alright. Adakah hari ini benda-benda yang boleh kita kongsikan pada hari ini? Okey, kalau boleh dengar, kita boleh mulakan ya. Saya akan mulakan dulu dengan sedikit naratif ataupun sedikit penceritaan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan
sudah dengar ataupun belum dengar, kita nak menunjukkan hala tuju perbincangan kita pada malam ini, pada pagi ini. Ya, kita mulakan dengan sedikit statement yang mungkin kita boleh bahaskan selepas ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, Johor ini menentukan arah masa depan. Johor, ya, pilihan raya Johor ini adalah menentukan satu arah masa depan, ya. Pilihan raya negeri Johor ini kali ini bukan sekadar untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri sahaja. Ini juga ialah merupakan satu peluang untuk menentukan hala tuju Johor bagi masa 5 tahun akan datang. Bahkan ia juga menjadi satu ukuran sama ada kita ni akan sama ada rakyat mahu meneruskan agenda pembaharuan atau kembali kepada politik lama. Pilihan raya negeri Johor dijadualkan berlangsung pada 11 Julai, iaitu pada hari Ahad ini, hari Sabtu ini, selepas tempoh berkempen yang telah pun habis pada hari Sabtu ini. Jadi saya percaya bahawa Johor mempunyai potensi yang sangat besar. Negeri ini merupakan sebuah pintu masuk ekonomi negara yang mempunyai hubungan yang strategik dengan Singapura, pelabuhan bertaraf dunia, sektor perindustrian yang kukuh dan bakat anak muda yang luar biasa. Persoalannya, adakah semua potensi-potensi ini telah pun diteroka sepenuhnya dan diterjemahkan ke dalam kehidupan yang lebih baik untuk rakyat di negeri Johor? Justru itu Pakatan Harapan datang pada kali ini, ya, telah pun diheret oleh negeri, ya, yang telah dibubarkan dunia. Jadi Pakatan Harapan terpaksa masuk ke dalam gelanggang pilihan raya negeri dengan menawarkan politik yang memberikan tumpuan, ya, kepada penyelesaian masalah rakyat, ya. Kita mahu melihat bahawa lebih banyak peluang pekerjaan yang berkualiti akan dibawa masuk ke dalam negeri Johor. Pelaburan yang membawa kepada gaji yang lebih tinggi kepada anak Johor, rumah mampu milik yang besar-besar yang benar-benar mampu dimiliki, pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak serta sistem penyampaian kerajaan yang lebih cekap, terutamanya di negeri Johor. Kerajaan Persekutuan pada hari ini pula sedang melaksanakan pelbagai bentuk reformasi institusi, memperkukuh tadbir urus dan menarik pelaburan bernilai tinggi ke Malaysia, terutamanya di Johor. Dan Johor berpeluang untuk menjadi antara negeri yang mendapat manfaat yang paling besar jika pembangunan negeri dan persekutuan boleh digerakkan secara seiring. Inilah sebenarnya yang menyebabkan Johor ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah salah satu negeri yang antara yang terbesar, terpesat, dan juga dari segi angkanya, ekonomi negeri Johor adalah antara yang melonjak paling tinggi kerana ada sinergi, ada hubungan yang baik di antara negeri Johor dan juga kerajaan persekutuan. Pilihan raya hari ini bukan sekadar untuk kita melawan siapa membenci siapa, ataupun kita nak melawan siapa lebih baik daripada siapa, ataupun siapa yang lebih buruk daripada siapa. Pilihan raya hari ini bukanlah pilihan raya untuk mempertembungkan, untuk melawan antara bangsa Cina Melayu, bangsa Cina, bangsa Melayu dengan bangsa India, bangsa Melayu dengan bangsa Cina dan sebagainya. Kita bukanlah satu pilihan raya untuk pertembungan begitu. Kita sebenarnya adalah satu pertembungan untuk membandingkan idea. Waalaikumsalam warahmatullahi. Membandingkan idea, membandingkan rekod, membandingkan kemampuan. Cuma bayangkan bahawa kita sekarang ni ada orang nak masuk minta kerja dekat kita, ya, dan apa yang kita kena buat ialah kita kena interview dia, kita kena tengok resume mereka, kita lihat mana satu yang lebih baik. Bukannya kita melihat bangsa apa yang bertanding, mana satu yang boleh membuatkan kita ambil dia sebagai staff kita, sebagai pekerja kita. Dan inilah sebenarnya proses yang sedang dilalui oleh orang panggil apa, pemimpin ataupun orang-orang politik sekarang ni, dan juga yang sedang dihadapi ataupun dialami oleh
warga negara dan penduduk-penduduk di Johor, ya. Jadi sebab itu kita kata this is a contestation of ideas. Maksudnya kita nak lihat idea siapa yang lebih baik dan bagaimana mereka menterjemahkan idea-idea tersebut. Maka tidak hairan dan tidak pelik kalau ada sedikit perdebatan, ya, perbahasan, dialog yang sepatutnya disahut oleh mereka yang mahu bertanding di Johor tu. Supaya kita boleh tahu, rakyat boleh tahu sebenarnya idea apa yang mereka nak bawa. Justru itu sebagai pengundi, kita berhak bertanya sebenarnya siapakah sebenarnya yang mempunyai plan yang lebih jelas, yang meningkatkan pendapatan rakyat. Bagaimana mereka nak mengurangkan kos sara hidup, bagaimana mereka nak memperbaiki kemudahan awam dan menyediakan masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Ini adalah soalan-soalan yang perlu ditanya oleh rakyat kepada pemimpin dan kepada mereka yang nak masuk bertanding. Saya puji apa yang Aceh artis kita tu, dia buat pagi tadi ataupun semalam, saya tak ingat, yang dia meluahkan segala benda berkaitan dengan apa yang berlaku di kampung dia. Yang itu adalah satu sistem ataupun satu sisi, salah satu cara untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita secara demokrasi. Ya, seorang demokrasi ni dia memang kecoh sikit, memang dia heboh sikit. Sebab demokrasi ni kita kata dia ialah satu proses yang riuh. Sebab semua orang kena bersuara. Kalau kita tidak bersuara, maksudnya demokrasi kita mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ini ialah proses je. Bila mana anak muda, bila mana pengundi-pengundi bangkit bertanya soalan secara beradab, jangan pula kita menjadi biadab. Pengundi-pengundi dia kena bertanya soalan kepada calon-calon, apa yang kamu nak buat sebenarnya bila kamu masuk menawarkan diri untuk bertanding di tempat kami ni, apa yang kamu nak buat di tempat kami. Itu benda-benda yang kita kena tanya dan kita kena persoalkan. Contohnya, bagaimana kamu nak memperbaiki kemudahan awam, bagaimana kamu nak menyediakan masa depan yang lebih baik, peluang pekerjaan, tandas-tandas awam. Ini semua adalah benda-benda yang kita kena tanya dan kita kena persoalkan kepada bakal-bakal YB kita ni. Okey. Jadi pada hari pengundian nanti, marilah kita sama-sama keluar menunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat, Bagilah sama-sama kita keluar untuk mengundi. Kerana itulah sebenarnya yang kita kena buat sebagai rakyat Malaysia. Nak suruh kita pergi jadi pemimpin, kita tak boleh nak jadi pemimpin. Nak suruh kita jadi macam PMX, tak boleh nak jadi macam PMX. Pergi ke sana ke sini, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin dunia, bergurau dan juga membuat hubungan diplomasi yang hebat, untuk menarik pelabur-pelabur datang ke negara kita. We are not capable of doing that. Kita tak boleh nak buat benda tu sebab kita tidak ada kemampuan untuk buat benda tu. Kita nak bercakap dengan Putin pun tak lepas. Kita pandai. Kita tak boleh nak susun bicara kita. Kita tak boleh nak pergi cari pelabur-pelabur datang ke Johor dan sebagainya. Ini semua yang kita tak boleh nak buat. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita wakilkan seseorang yang boleh buat benda tu. Dan sudah pasti kita kena ambil bahagian dalam pilihan raya ini. Kerana inilah sebenarnya salah satu cara bagaimana kita nak memimpin negara kita. Kita nak memastikan bahawa negara kita ini berada pada tangan kepimpinan yang baik. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita setiap minggu sembahyang Jumaat, apa yang kita bacakan dalam khutbah, khatib membacakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Itu apa yang Tok Imam khatib baca setiap minggu di dalam khutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berlaku adil dan berlaku ihsan, Dan juga ini juga dalam konteks ini kita kena melakukan adil, meletakkan seseorang betul pada tempatnya. Kita nak melantik pemimpin yang betul-betul boleh buat kerja-kerja tu. Kalau tidak, kita lantik pemimpin yang dia tak boleh nak berdiskusi, dia tak boleh nak bercakap dengan orang lain, dengan orang-orang negara-negara luar.
Dia tak boleh nak tarik, nak pujuk pelabur-pelabur datang ke Malaysia. Jadi macam mana kita nak harap dia untuk membantu kita, membantu anak cucu kita pada masa akan datang. Jadi kita kena keluar mengundi. Ini adalah tanggungjawab kita. Keluar mengundi. Kalau kita ada kawan-kawan yang memang dia layak untuk mengundi, maka kita kena panggil dia untuk keluar mengundi. Ini ialah kesaksian, proses kesaksian. Jadi kita kena gunakan undi kita, peluang kita ni untuk memilih dengan bijaksana. Kita kena pastikan bahawa semua orang keluar mengundi dan kita kena pastikan kita mengundi, memilih yang betul. Sebab kalau kita tak pilih yang betul, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita akan suffer, kita akan merana dalam masa yang terdekat nanti, yang akan datang nanti. So this is the reason why kita berada di sini, tuan-tuan dan puan. Dan inilah sebenarnya kenapa saya inilah kenapa reasonnya, inilah sebabnya kenapa saya masih lagi berada di sini pukul 12 pun saya masih lagi buat live untuk menyampaikan apa maklumat-maklumat yang sepatutnya dan kita berdiskusi. This is not a way kita nak debate apa semua. Saya bukan begitu cara saya. Saya nak menyampaikan balighu anni walau ayah, kata Nabi kan. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat kan. Jadi itu yang saya nak buat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita merasakan bahawa apa yang ada di dalam di hadapan kita nanti, tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan dan puan-puan pergi ke peti undi nanti pada hari Sabtu nanti, apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak sebenarnya? Itu kita kena tanya diri kita sendiri. Aku hamba, apa soalan tuan-tuan? Apa soalan tuan? Boleh kemukakan soalan sekali lagi? Saya tak nampak soalan tadi, mungkin saya kena tengok balik ke atas. Bang, dulu PH kata, okey, baik. Najib bawa 40,000 pengundi hantu Bangla, betul ke tak? Bila tu? Bila kita kata macam tu? Saya tak tahu. Saya tak boleh nak recall. Dengan Allah nak jawabkan, okey, betul, saya nak kita buat benda ni semua betul ke Fina? Saya tak pasti, saya tak boleh nak recall bila yang dia orang kata PH kata macam tu. But anyway, so bila tuan-tuan dan puan-puan nanti yang pengundi-pengundi ni akan datang pada hari Sabtu nanti pergi ke tempat undi, pergi ke peti undi tu, apa yang tuan-tuan dan puan-puan bayangkan di dalam kepala? Tuan-tuan dan puan-puan akan pergi ke tempat itu menjadi saksi bahawa orang yang tuan-tuan dan puan-puan nak pilih nanti ini adalah orang yang betul-betul boleh buat kerja tu. Itu sebenarnya. Okay? Bukan sebab tuan-tuan nak pilih tu sebab bangsa apa. Bukan sebab tuan-tuan nak pilih tu adalah sebabkan dia punya warna kulit. Bukan sebab tuan-tuan nak pilih tu sebab tuan-tuan rasa ini yang aku lebih seronok, lebih suka, ataupun lebih cantik, lebih handsome, ataupun lebih segala-galanya, duit banyak, apa. Itu semua bukan je tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ke sana nanti untuk memilih pemimpin. Untuk memilih pemimpin. Bila kita nak kata milih pemimpin tu, maksudnya dia kena ada ciri-ciri pemimpin. Apa dia ciri-ciri pemimpin dia? Ciri-ciri pemimpin yang kita nak bawa ialah yang kita, apa yang kalau orang Islam, dia nak kata dia kena pilih pemimpin yang ada integrity, yang ada capacity ataupun capability, yang ada kemampuan untuk buat benda tu. Bukannya kita pilih pemimpin yang dia tak boleh pun nak mewakili kita. Ya, ini kita kata sebagai dalam Quran dia kata apa? Dia kata pemimpin-pemimpin ni dia kena qawiyun amin. Qawiyun amin. Dia kena ada integriti, dia kena ada kekuatan, capability, qawi, kekuatan. Amin, dia kena ada orang bersikap amanah. Ini semua adalah ciri-ciri yang disebut dalam Quran. Lagi hafizun alim, hafizun, seorang yang berkira-kira, maksudnya dia kalkulatif, very sangat, orang panggil apa, hafiz, dia seorang yang sangat berkira-kira, sebab ini adalah harta benda duit rakyat. Kita buat keputusan apa-apa akan memberikan kesan kepada rakyat. Hafizun alim, dan orang itu mestilah ada kapasiti intelektual yang baik supaya dia boleh memimpin. Kalau kita nak pilih pemimpin ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pilih bukan orang yang membaca pun malas, yang tak boleh nak berdialog dengan siapa-siapa, yang tak boleh nak
berhujah dengan orang, yang tak boleh nak berdiplomasi dengan orang, tak boleh nak bincang dengan orang. Ini bukan pemimpin yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu it's very important for us to ask them, pergi berjumpa dengan mereka, tanya, pergi selidik latar belakang dia, pergi tengok calon-calon mana yang sepatutnya kita angkat dan kita kena angkat. Other than that, kita jangan duk nampak sangat kita nak tengok dari segi ini daripada parti aku nak pilih yang parti aku. Betul, tetapi lebih besar daripada itu, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan memilih hanya kerana parti, tuan-tuan dan puan-puan memilih hanya kerana dia tu ialah orang kita, ataupun orang sama warna kulit dengan kita, tetapi dia tak boleh nak laksanakan benda itu, bayangkan apa yang akan berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan akan dipertanggungjawabkan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan adalah saksi. Setiap kali tuan-tuan dan puan-puan nak tanda tu, ialah kita nak tanda untuk menjadi saksi bahawa kita mengaku dan kita sesungguh-sungguhnya mahu dia ini sebagai wakil kepada kita, yang akan mewakili kita di Dewan Undangan Negeri, yang akan menjaga kebajikan kita, yang akan menjaga apa sahaja yang akan berlaku di dalam kawasan DUN ni, dan kita boleh berjumpa dengan dia selepas daripada itu. Ini sebenarnya tak makna kita pangkah tu. Kita bukan pangkah suka-suka, aku nak pangkah sebab dapat RM250, aku nak pangkah sebab dapat RM300. Itu bukan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Makna kita memangkah itu sebenarnya ialah maknanya kita nak mengakui dan kita berikrar, kita bersumpah bahawa orang yang aku pangkah ini sebenarnya dia memang betul-betul layak. Bukan sebab kita nak hanya dia kerana dia daripada parti aku, maka aku nak pangkah. That is not the case. So, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kalau kita ada pemahaman begitu sebelum kita pergi memangkah, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan saya percaya insya-Allah kawasan kita akan menjadi lebih baik. Kebajikan ahli kawasan kita ataupun ahli qaryah kita lah istilahnya, dan dalam konteks Johor ni ialah kebajikan warga Johor ataupun bangsa Johor ini akan terpelihara dan terjaga. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau kita tidak menjaga betul-betul apa yang kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Kalau kita nak wariskan kepada anak cucu kita hutang, maka inilah dia, kita buat sambil lewa. Dan pemimpin yang akan datang nanti, dia akan terutama tuan-tuan dan puan-puan dalam konteks negeri ni, ADUN ni, orang yang kita nak pilih nanti itu dia akan ada kuasa untuk meluluskan ataupun menolak permohonan grant kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mengusahakan tanah, sebagai contoh, mengusahakan kebun-kebun, secara mungkin terukur. Sebab sebelum ni kadang-kadang tu kita nak mohon tanah tersebut, tanah untuk kebun dan sebagainya, kita nak mohon. Mungkin pada ketika itu awal-awalnya kita bagi tahu dekat pejabat tanah kata, okeylah tak apa, terukar dulu, buat dulu, tanam dulu, kalau jadi apa semua nanti baru mohon. Pernah jadi macam ni, tuan-tuan dan puan. Tetapi apabila kita sudah ada pokok dah besar, pokok durian dah start berbuah dan dah start luruh dah pun, sampai ke peringkat kita nak mohon grant, permohonan kita ditolak. Ada berlaku ke tidak? Ada. Siapa yang akan menjadi wakil kita untuk bercakap di dalam, untuk memastikan bahawa permohonan grant kita akan lulus atau tidak? Wakil rakyat, tuan-tuan. Bukan main-main carang-carang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi siapa yang belum lagi follow saya, boleh follow untuk mengetahui maklumat-maklumat terperinci dan maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan isu semasa dan juga isu-isu yang berkaitan dengan politik dan juga governance. InsyaAllah saya akan cuba bantu. Kalau boleh nak tanya soalan pun boleh tanya soalan. InsyaAllah kita akan cuba bantu. Berbalik kepada peranan ADUN, ahli Dewan Undangan Negeri ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sekadar kita kata, kadang-kadang tu kita kata, kita nak mengundi ni, kita mengundi, kita pilih lah. Kita pilih, kita pangkah, lepas tu selesai 5 tahun. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak undi BN, PN, PH, lebih baik undi bersama, tak serabut. Terpulang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak mahu mengatakan bahawa tak boleh nak undi bersama, tetapi setiap yang anda nak undi itu akan membawa kesan dan implikasi yang besar. Kalau kamu memilih parti yang tidak ada
kekuatan, itu pun satu hal juga. Tapi dia macam saya kata tadi lah, kamu nak pilih, sekadar nak pilih seronok-seronok, ataupun sekadar ini nak memilih untuk nak undi protes, boleh, bukan tak boleh, itu adalah hak demokrasi anda. Tetapi apabila kita memilih wakil rakyat kita ni nanti, dia akan masuk ke dalam jawatan kuasa, masyarakat, sebagai contoh jawatan kuasa pembangunan tanah JKPTD, jawatan kuasa pembangunan tanah. Mereka ini yang akan meluluskan ataupun menolak permohonan anda yang ingin memohon tanah. Ya, jadi berlaku tuan-tuan, ada setengah-setengah tempat. Ya, bila dia mohon tanah, dia minta grant, dia buka peta untuk dia buat, dia ambil lot mana. Bila dia buat permohonan, pada ketika itu tidak ada kes tu kan. Bila dia buat permohonan tu, masa tu tidak ada pemilik lagi tanah tersebut. Tetapi bila dia once dia masuk saja permohonan tersebut, tiba-tiba pejabat tanah kata, oh, orang dah ada dah, ini tanah ni sudah ada hak milik. Sebab apa? Kita kena sabotaj, tuan. Kita kena sabotaj. Sebab apa? Mula-mula tanah tu tidak ada hak milik. Tetapi bila orang tahu bahawa tidak ada hak milik tu, orang lain pula buat permohonan dahulu sebelum kita sempat masuk membuat permohonan. Ini semua benda realiti, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tidak memilih pemimpin yang betul-betul berintegriti, ini semua boleh berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cerita pasal tanah dulu, sebab Adun ni, ahli Dewan Undangan Negeri ni, dia banyak power tentang tanah. Yang kedua, apabila kes yang berlaku, kita tengok tanah-tanah semua macam kosong lagi. Tetapi bila kita masuk, kita tengok ini YB punya adik-beradik. Tanah kat depan sana itu YB punya kawan. Tanah sebelah sana YB punya itu dan ini. Ini semua benda yang berlaku, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab YB yang ada kuasa. YB yang ada kuasa untuk masuk ke dalam JKPTD. Dia yang mencadangkan kepada pejabat tanah untuk meluluskan tanah ini orang ni punya, tanah ni orang ni punya, tanah ni orang ni punya. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak memilih orang yang betul-betul berintegriti, maka tuan-tuan akan lihat tanah-tanah di sekitar kawasan tuan-tuan dan puan-puan akan dimiliki oleh 2-3 kad saja. 1-2 yang lain tu proksi kepada YB. Sebab tu kena tengok betul-betul, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu benda ni sebab benda tu memang ada tempat yang berlaku begitu. Ya, bila berlaku begitu, kita tak buat macam mana. There is no such things. Kita tak boleh nak buat apa dah. Sebab kuasa itu di tangan YB. Ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan nak memilih YB ni, pilihlah yang betul-betul. Manakala kalau tuan-tuan dan puan-puan merasakan bahawa ada masalah yang berkaitan dengan PBT. PBT ni, tuan-tuan dan puan-puan, ialah pihak berkuasa tempatan. Kadang-kadang dia kata ada masalah longkang tersumbat. Itu bawah PBT. Ya? Bukannya bawah YB. Dia kadang-kadang dia kata, ada orang komplain bahawa jalan ada bonggol lah, lampu tak menyala dan sebagainya. Itu bukan bawah kuasa YB. Itu bawah kuasa PBT. Tetapi YB ada kuasa. YB ada pengaruh. YB ada suara. Apabila benda ini berlaku di kawasan dia, YB sepatutnya menjadi juru bicara kepada rakyat. Malangnya, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku kalau anda memilih wakil rakyat yang tidak buat kerja dengan betul, benda-benda ni dia tak tengok lah, dia terahkan terus kepada PBT. Sebab dia kata, oh, ini bukan bidang kuasa aku. So nak pilih YB, kena pandai memilih yang betul-betul boleh mewakili suara anda, dan dialah yang akan bersuara untuk anda, untuk mewakili anda untuk bercakap dengan PBT ataupun DO, YDP, ahli majlis dan sebagainya. Okey, Mahyum Zainun, orang politik salah guna kuasa. Yes, kalau kita tak pilih dengan betul. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk politik ni, dia kena ada clear in mind apa yang dia nak buat sebenarnya. Jadi dia masuk politik sebab you nak cari kekayaan, ataupun you nak masuk politik because you nak serve, you nak buat betul-betul untuk rakyat, untuk sebagainya. Ataupun you masuk politik ni sebab you nak kaut kekayaan. Ada juga yang begitu. Jadi kalau kita nak melihat, kita lihatlah benda-benda ni supaya kita boleh tahu sebenarnya apa track record YB yang kamu nak lantik ni. Ya? Kalau dia jenis hidupnya pun hidup mewah dan sebagainya, hati-hatilah. Sebab
Kalau maintenance tinggi ni susah sikit. Dia tak boleh nak maintain dia punya lifestyle. Bila tak boleh nak maintain dia punya lifestyle, nanti dia akan pergi kepada nak ambil balak lah, nak ambil tanah lah, apa semua, projek dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, hati-hati benda ni. Hati-hati saya kata. Saya tak bertuduh siapa-siapa, tetapi hati-hati. Max Rider di Kate. Jangan undi PH. Saya nak kempen untuk undi PH. Sebab apa pula saya kata tidak undi PH? Sebab apa? Sebab PH ini ialah parti yang mahu membawa perubahan, mahu membuat reformasi. Cukup-cukuplah undi PH merangkak kat masyar. Mungkin saya pun tak tahu adakah saya akan merangkak di pasar atau tidak, dan saya pun tidak tahu sama ada Mas Rider ni akan merangkak atau tidak dekat masyar nanti. Sebab kita semua nasib kita akan ditentukan oleh Allah dan amalan-amalan kita di atas muka bumi ini. Kalau kita rasa kita dah hebat sangat, saya takut nanti saya duduk di sebelah mana, tuan pula duduk di sebelah mana. Jadi jangan melampau-lampau sangat kalau kita komen-komen ni. Sebab kita ni sebenarnya sama saja nasib kita di hadapan Allah nanti. Kita tak tahu. Mungkin kamu hari ni kamu nak kata okey kena undi parti Islam. Tetapi sebenarnya kamu tak tahu sebenarnya akhirnya nanti kita punya nasib di mana. Zakri Murad, reformasi apa? Albert Teh hari-hari keluar kenyataan. Albert Teh ni Tuan Guru Albert Teh ke Zakri Murad? Nak percaya sangat dengan Albert Teh tu. Kebanyakan orang-orang PH komen macam tu pasal saya komen macam tu. Tak apalah, komenlah macam mana pun, tak kisah pun sebenarnya. Okay. So yang penting ialah apa yang kita nak sampaikan ni benda-benda yang sepatutnya kita faham. Parti apa pun sebenarnya dia adalah untuk memilih wakil. Sebab itu ada setengah-setengah ulama yang mengatakan bahawa apabila kita memilih wakil rakyat ni, kita nak memilih dia sebagai wakil kita. Ada orang kata, jangan pilih orang bukan Islam sebagai ketua. No, kita nak memilih dia sebagai wakil, bukan sebagai ketua. Kita nak memilih wakil rakyat, bukannya nak memilih ketua untuk jadi imam ke apa ke. So this is the thinking yang kita kena ada. Nama saya Anwar Ibrahim. Saya janji tuan anak India, anak Cina, saya Melayu, saya ya betul, tuan-tuan dan puan-puan. Betul, alhamdulillah. Jadi kita nak memilih pemimpin, kita nak memilih wakil rakyat, bukannya kita nak memilih pemimpin. Nak kata istilahnya pemimpin lah juga kan. Tetapi bukanlah dalam konteks wali. Ada orang menggunakan ayat Quran, janganlah kamu memilih di kalangan orang bukan Islam sebagai wali. Dalam konteks itu, wali itu sebenarnya ialah orang kata wali itu ialah sahabat dalam konteks yang pemimpin, dan ayat tersebut adalah berkaitan dengan ayat peperangan, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila dua pihak berperang, kita sebelah sini dan musuh kita ataupun orang bukan Islam di sebelah sana, musuh peperangan itu musyrik di sebelah sana, kita ialah tentera Islam. Jangan pada ketika itu kita mengambil dia sebagai kawan kita, sebab dia akan berlaku pengkhianatan di dalam peperangan tersebut. Konteks ayat itu ialah konteks ayat perang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi adakah dia boleh digunakan hujah itu di dalam keadaan kita sekarang ni? Tidak sebenarnya. Dulu kata kita bukan pilih jadi imam, parti is. Dulu kata kita bukan pilih jadi imam, parti is. Itulah dia. Dalam konteks pilihan raya ni, kita nak memilih wakil rakyat. Jap. Berapa hutang negara? 1.8 trilion. Ini janji 450 juta rumah Felda. Ada dalam bajet ke? Ada dalam bajet. Jangan risau. Benda tu semua ada dalam bajet. Okey? Setakat ni setakat ni Zakri Murad, PMX tak ada lagi lah membentangkan belanjawan tambahan. Maksudnya dia berjimat untuk memberikan kepada rakyat. Itu PMX kita punya cara. Bahkan kami di dalam parti dia sendiri pun, dia suruh kita semua berjimat dan memberikan sumbangan kepada rakyat menggunakan kapasiti kita sebagai orang nak dia kata sedekah lah. Jadi itu sebenarnya PMX kita. Tiada bajet janji PRN saja. Ada dalam bajet. Janji PRN itu pandangan kamu. Tetapi sebenarnya ini adalah kebaikan untuk rakyat. Nak kata janji PRN, TPM pun ada dekat situ sekali.
semasa pengumuman tersebut. Jadi alhamdulillah lah orang Felda dia sangat bersyukur dan sangat berterima kasih dengan pengumuman tersebut. Saya ada kawan-kawan yang Felda yang mereka pun syukur alhamdulillah ya. Sebab PMX pun tak suruh pun undilah. Kami tak ada. Ataupun seperti mana yang MB Johor cakap kan, calon nombor nombor 2, dia kata calon nombor 2. Itu apa yang amat berhormat mantan Menteri Besar ataupun caretaker Menteri Besar Johor cakap. Tapi PMX ada sebut macam tu ke semasa pengumuman dekat Felda tadi? Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia hanya mengumumkan sebab bagi dia kata tak ada masa dah. Tak ada masa dah untuk dia nak tunggu tahun depan hanya kerana dia umumkan benda ni. Bila dia cepat umum, program projek-projek tu berjalan dengan cepat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sebenarnya. Sebab ialah Zakri Murad, betul lah kamu kata kita pun PMX ni tak tahulah, mungkin ada orang yang teringin sangat nak menjatuhkan dia daripada PMX nak menjadi XPM, betul sebab kita tahu semua ni adalah dalam perancangan Allah. Kita pun tak tahu adakah PMX ni sempat untuk melaksanakan lebih banyak reformasi atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan yang akan menentukan, dalam konteks tuan-tuan dan puan-puan yang akan menentukan siapa undi. Tuan-tuan dan puan-puan nak undi siapa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak supaya PMX terus lakukan reformasi-reformasi yang kita cakap sejak sekian lama, maka tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan bahawa tim PMX akan terus menjadi pemimpin untuk menjadi kerajaan di negeri, dan akhirnya dia akan bawa kepada pengukuhan kerajaan madani di peringkat persekutuan. Itu sebenarnya fokus kita. Sebab dalam konteks yang kita kata sebentar tadi, PMX pun tak tahu berapa lama lagi dia akan jadi pemimpin. Kan dalam ayat Quran kata Allah boleh naikkan sesiapa yang dia mahu dan menurunkan sesiapa yang dia mahu. Jadi kita ni sebagai hamba, kita kena akur dan kita kena redha apa sahaja ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi semasa kita berkuasa inilah kita nak laksanakan sebaik mungkin. Bukan lepas kita jatuh tak ada kuasa baru kita nak cakap tentang apa yang kita sepatutnya buat. Kalau kita semasa kita ada kuasa inilah sebenarnya kita nak laksanakan sebanyak mungkin kebaikan untuk rakyat dan kebaikan untuk negara. Felda pun dah dapat alhamdulillah. Sarah dah dapat alhamdulillah. Orang miskin semua dapat bantuan. Separuh daripada rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang orang dewasa mendapat bantuan Sarah, tuan-tuan dan puan-puan, Sarah dan STR. Ini semua adalah bantuan kepada rakyat Malaysia. Tak kira siapa, tak kira bangsa apa, tak kira warna kulit, tak kira agama, dan tak kira lah daripada latar belakang parti mana sekalipun. Bahkan ramai sangat yang mendapat bantuan SARA ini sebenarnya datang daripada parti pembangkang. Sebab apa? Mereka duduk di Kelantan, duduk di Terengganu. Ramai yang mereka mendapat bantuan SARA dan STR. Adakah kita nak tarik ataupun kita nak spesifikkan, sebabkan kamu pembangkang kita tak payah bagi apa-apa? Adakah macam tu? Tidak, tuan-tuan. Sebab kita nak laksanakan sebaik mungkin. Apa sahaja yang kita boleh buat, kita akan buat. Itu yang mindset PMX kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang dia boleh buat, kebaikan dia akan buat secepat mungkin. Kadang-kadang tu orang tanya kepada dia, Datuk Seri, kita nak buat benda ni bila? Dia kata semalam sepatutnya. Kebaikan ni jangan tunggu. Kalau ada kebaikan itu kita jangan tunggu, kita terus buat je. Tadi tengok live Rafizi, like 1 juta, view 3.5k. Alhamdulillah, tahniah Zakri Murad. You ni cuba sangat, sentiasa mencuba untuk mengkoyakkan saya kan. Tapi insyaAllah saya tak koyak. Teruskan menulis. Saya kata nice try, but sorry saya tak koyak. Okay. So inilah dia sebenarnya. Sebagai seorang pemimpin, kalau kita nak buat kebaikan, buat dia terus. Itu yang Datuk Seri Anwar sedang buat. Dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingat balik, kita recap balik PMX kita ni sebenarnya, daripada awal dia semasa dia jadi Perdana Menteri, apa yang dia buat? Sebanyak mungkin pembaharuan, sebanyak mungkin kebaikan, sebanyak mungkin apa-apa yang nak dipulangkan kepada rakyat, dia buat. Dia tak ada tunggu last minute. Dia buat daripada awal lagi. Dan apabila sampai ke peringkat tahun kedua, dia akan mulakan dari segi polisi-polisi ataupun dasar-dasar yang agak kritikal, yang agak kontroversi, tetapi perlu dibuat. Dia sendiri pun bagi tahu dekat kita. Dia kata kalau nak buat perubahan, kalau kita nak buat reformasi, buat sekarang.
do it now. Why? Sebab kalau orang nak marah kita pun, orang boleh marah sekarang, dululah masa tahun kedua. Dia kata orang nak marah pun marah masa tu boleh. Nanti lama-lama dia orang akan nampak kesan dia. And starting this year, Alhamdulillah kesan itu nampak. Dulu orang kata Datuk Seri Anwar cakap nak turunkan harga minyak, tak turun-turun pun. Tapi Alhamdulillah selepas selepas melaksanakan subsidi bersasar melalui Ibu Di95, Alhamdulillah harga minyak turun kepada rakyat Malaysia lah, of course. Walaupun dalam keadaan harga minyak dunia tidak menentu, walaupun dalam keadaan negara-negara lain menaikkan harga minyak, Alhamdulillah di Malaysia, warga negara Malaysia mendapat harga minyak yang antara termurah di dunia, RON 95. Lepas tu baru-baru ni pula dia memperkenalkan RON Budi diesel pula, Budi Madani diesel tu juga menurunkan harga dia. Argentina dah kena ratu, Alhamdulillah. Dah turun dah harga diesel. Dulu bising kata harga diesel RM4 sebagainya, tapi Alhamdulillah sekarang ni dah turun ke RM2, tuan-tuan. Jadi apa lagi nikmat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apa lagi nikmat Tuhan kamu yang kamu nak nafikan. Jadi ini semua ialah, of course, ialah nikmat yang Allah bagikan, tapi melalui decision yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Ada orang kata, kalau mana-mana Perdana Menteri pun akan buat benda yang sama. Tidak, tuan-tuan. Memang Perdana Menteri dia ada kekuasaan, dia ada kuasa. Dia ada kuasa untuk menentukan hala tuju. Sebagai contoh, dia ada kuasa untuk buat polisi dan buat dasar yang boleh menguntungkan ahli parti dia, seperti mana Tan Sri Muhyiddin Yassin yang membuat jana wibawa. Dia tentukan 54 kontraktor, bagi projek-projek kepada kontraktor-kontraktor ni. Siapa kontraktor-kontraktor tersebut sudah pasti ahli parti. Boleh dia buat begitu? Boleh. Sebagai Perdana Menteri dia ada kuasa itu. Dan juga sebagai Perdana Menteri dia juga boleh buat sesuatu seperti mana 1MDB. Semua orang dia ambil duit daripada mana-mana sumber-sumber ni, dia masukkan dalam dia punya yayasan, kemudian dia gunakan duit itu untuk tabur kepada rakyat. Boleh ke tidak? Boleh. Tetapi hutang itu tadi yang ditanggung oleh rakyat sebenarnya. Ini sebenarnya kuasa seorang Perdana Menteri. Sebab tu kalau orang kata semua Perdana Menteri akan buat kebaikan, tidak semestinya. Tetapi apa yang Datuk Seri Anwar buat ini, kenapa dia buat? Sebab dia kata ini adalah kita kena buat sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Tak masuk duit dalam poket, tak masuk duit. Dia pun tak ambil gaji, tapi allowance ambil lah kan. Gaji tak ambil, itu pun penjimatan. Duit daripada penjimatan tu dia duduk kat mana? Duduk dalam perbendaharaan negara. Jadi duit itulah sebenarnya dia kumpul, dia bantu Felda, dia kumpul, dia bantu orang panggil apa? Dia bantu juga penduduk kampung. Ini semua benda yang dia buat, yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kita ambil benda tu sebagai something yang take it for granted lah. Kita tidak melihat benda tu sebenarnya adalah sesuatu kebaikan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar kepada kita. Tapi kita tak nampak benda tu sebab kita benci, kebencian. Politik kebencian ni, tuan-tuan, siapa yang menanam politik kebencian ni. Ada orang kata dulu Datuk Seri Anwar pun macam tu juga. Tak apalah, itu dia punya bahagian lah kan. Tetapi sekarang ni dan ke depan, bagaimana kita nak melihat perubahan-perubahan yang boleh kita lakukan, sekarang dan ke depan, kita janganlah buat benda-benda yang boleh merosakkan hubungan antara satu sama lain, menanam politik kebencian semua ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila orang tanya kepada saya, sebenarnya apa sebenarnya, adakah kita ni sebenarnya terancam? Saya kata sebenarnya semua kita sebenarnya terancam. Siapa yang mengancam kita? Yang mengancam kita ialah syaitan iblis. Dia sentiasa menghasut kita. Dalam Quran pun dia sebut, kata aku akan menyesatkan anak-anak Adam. Itu adalah ancaman yang jelas. Open opposition, open secret. Semua kita ni akan dihasut. Tak kira lah orang tu lebay ke, orang tu yang tak lebay ke, orang tu yang kaki kelab malam ke apa, semua kita akan dihasut oleh syaitan.
Jadi jangan rasa kalau kita masuk ke dalam parti Islam, kita tidak akan dihasut oleh syaitan. Tidak. Dan hasutan-hasutan syaitan ini dia melihat kepada kita punya level macam mana. Kalau ustaz ataupun asatizah, orang-orang agama dia menghasut dengan cara agama. Orang-orang lain dia masuk dengan cara lain. Ini semua adalah hasutan daripada iblis dan syaitan yang memang sejak awal lagi pun dia dah kata dia akan menghasut kita. Selain daripada tu, kita kena hati-hatilah benda-benda macam ni. Dia bukannya ancaman kepada orang Melayu Islam, DAP dan sebagainya. Bila kita cakap pasal politik, kita cakap pasal demokrasi, demokrasi. Bila kita cakap demokrasi, maksudnya kita semua boleh bersuara. Kita semua boleh bersuara. Bila kita cakap syura, kita semua boleh bersuara. Dalam Quran ada sebut wa amruhum syura bainahum. Mereka dan apa yang sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah SAW adalah salah seorang yang paling banyak bersyura, bermasyurat. Bila kita kata bersyuarat, syura ini ataupun demokrasi, maksudnya semua orang boleh bersuara lah. Janganlah kita menghalang orang-orang yang bukan Islam daripada bersuara. Biarkan mereka bersuara, tak ada masalah. Tapi bagaimana kita nak menangani perbezaan pandangan itu yang lebih penting. Kita cakap pasal demokrasi, semua orang boleh bersuara. Dalam keadaan kita semua orang boleh bersuara, yang penting ialah bagaimana kita nak menguruskan perbezaan pandangan tersebut. Kerana inilah yang akan menentukan sama ada negara kita akan bergerak ke arah yang lebih baik ataupun tidak, ataupun sebaliknya. Okey, so Zakri Murad dia kata 3 tahun belum nampak perubahan yang nyata, pencen dimasukkan. Pencen tak dimasukkan. Pencen yang mereka yang penjawat awam yang lama tak dimasukkan, tapi yang baru kita masuk sebagai KWSP. KWSP sebenarnya sama je dengan pencen. Jadi kalau kamu tanya kenapa hutang semakin bertambah. Hutang semakin bertambah kerana komitmen kita terlalu tinggi. Antara komitmen kita tinggi itu ialah komitmen kepada pencen. Sebab itulah kita cuba mengubah daripada sistem pencen kepada sistem KWSP. Dan Datuk Seri Anwar sendiri cakap, termasuklah pencen ahli adun-adun bekas-bekas YB, bekas-bekas wakil rakyat. Mereka pun akan kita tukarkan. Kita tak akan teruskan dengan pencen mereka ni. Jadi clear pasal benda tu. Jangan dah ulang-ulang kata orang politik masih lagi ada ke pencen. Tak. Orang politik pun pencen mereka kita akan tukar. Alhamdulillah PAS PN pilihan terbaik. Terpulang masing-masing. Kalau rasa dia ialah pilihan terbaik pun tak ada masalah. Saya hantar Solehah naik ke atas, nak tengok sama ada Solehah nak berhujah bagaimana. Pencen orang politik lagi tinggi bila nak masuk. Pencen orang politik pun kita akan masukkan. Bukan masukkan lah, maksudnya kita yang baru lah. Kalau ikut formula dia, yang baru tak ada pencen dah. Mungkin dia orang akan mencarum dalam KWSP. Itu pulanglah. Sebab sekarang ni penjawat awam yang baru yang akan masuk ke dalam sistem KWSP. Yang lama masih lagi kekal dalam pencen. Even dulu masa saya pun sebagai penjawat awam, sedululah masa saya mula-mula menjadi penjawat awam. Benda yang bila kita nak pergi ke jawatan tetap itu, apa yang dia tanya ataupun kita kena isi borang sama ada kita nak pergi, kita nak masuk ke dalam skim pencen ataupun skim EPF. Dan saya memilih EPF. Saya memilih KWSP sebab apa? Sebab bila KWSP, saya lebih bebas. Saya boleh keluar daripada penjawat awam bila-bila masa saya. Saya boleh bawa sekali duit-duit saya tu. Tapi kalau pencen, you cannot go anywhere. Saya selalu cakap dekat kawan-kawan saya, junior-junior saya, doktor-doktor yang baru, dia orang bising kata, kami nak apa kena pencen ni, kami kerajaan telah masukkan pencen. No. Kalau you have the option, kalau saya lebih suka ke EPF ataupun KWSP because I can move out anytime. Pencen dah ada tabung sendiri. Share majikan masuk pencen. Okay. Pencen ni dia ada, bila kita kata pencen, kerajaan lah yang akan bagi pencen tu kan. Tapi kalau swasta, dia ada EPF. Contohlah tuan-tuan dan perempuan rasa macam nak berhenti kerja awal. Nak berhenti kerja awal, umur 40, umur 45 tu rasa nak berhenti dah lah. Nak buat kerja lain pula, nak berniaga dan sebagainya.
Kalau tuan-tuan ambil pencen, tuan-tuan tak boleh berhenti. Tuan-tuan kena stick sampai umur 55 tahun ataupun 50 tahun. Then only tuan-tuan ada kelayakan, tuan-tuan boleh ataupun tuan-tuan layak untuk dapat duit pencen. Tapi kalau tuan-tuan ambil EPF ataupun KWSP, awal-awal bila-bila masa pun tuan-tuan boleh keluar, boleh leave the government, leave the service untuk buat kerja lain. So itu sebenarnya kelebihan dia. Sebab tu bila saya bagi tahu kat kawan-kawan saya ataupun adik-adik saya junior doktor, saya bagi tahu sebenarnya EPF is not bad sebenarnya. Sebab majikan masih lagi kena mencarum untuk kita. Kita kena mencarum sebagai pekerja, dan majikan pun mencarum juga untuk pihak kita, mencarum bagi pihak kita. Jadi sebenarnya tabung itu ataupun EPF itu kita boleh bawa ke mana-mana je. Contohnya lepas ni kita nak pergi kerja dekat swasta, boleh. Majikan di swasta itu pula yang akan mencarum untuk kita. So pencen ataupun KWSP ni sebenarnya tidak ada isu sangat pun sebenarnya. Cuma setengah-setengah pembangkang ni dia nak mainkan isu pencen tu sebab kononnya nak meniup sentimen supaya penjawat-penjawat awam akan marah kepada kita. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya penjawat-penjawat awam, mereka pun tahu bahawa mereka tidak dibuang pun pencen yang sedia ada. Siapa-siapa yang memang sudah on the pension new scheme, dia tidak rasa pun benda tu sebab dia orang akan teruskan je. Cuma yang baru, lantikan baru saja yang kita tukar kepada KWSP. Dia nak cik bil elektrik naik, hang dapat diskaun ke? Bil elektrik naik kepada pengguna-pengguna yang menggunakan banyak. Kalau orang yang menggunakan dalam orang panggil apa? Dalam amount yang sikit ataupun yang biasa, dia tak naik sebenarnya. Rate dia tak naik. Tapi kalau kita guna banyak, dia akan naik lah. Itu biasalah. Itu biasa. Sama juga. Itu sebenarnya konsep adil sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Konsep adil ialah kepada orang yang guna lebih, dia kena bayar lebih. Orang yang guna kurang, dia akan bayar kurang. Itu sebenarnya konsep adil. Sebab apa? Sebab orang miskin, orang B40 dan orang miskin ni tidak akan menggunakan elektrik yang banyak. Itu secara generalnya kita boleh faham begitu. Sebab dia akan gunakan sebagai contoh dekat rumah dia lampu. Dekat rumah dia pakai TV sikit. Aircon mungkin tak ada sebab dia B40. Dia orang miskin. Tetapi yang kaya ni, yang M40 apa semua ni, dia kat rumah dia macam-macam ada. Television. Majlis raja-raja belum lulus hapus pencen. Betul juga kan? Belum lagi pun. Cuma itu cadangan. Bukan hapus pencen tak. Macam saya kata, new intake pencen, dos yang ambil skim pencen, dia masih teruskan. Cuma yang baru saja, yang baru nak lapor diri, itu yang kita pergi ke KWSP. But anyway, sama je sebenarnya KWSP ke, pencen ke, as long as you ada security apabila you hari tua nanti. Itu yang penting. Sebab tu kita PMX dia tidak dia tidak izinkan kita mengeluarkan lagi duit KWSP kita. Sebab apa? Sebab KWSP ni adalah untuk kegunaan hari tua. Kegunaan hari tua. Bila kegunaan hari tua, kita sekarang ni bawah ni ada orang asyik-asyik nak keluarkan duit KWSP, asyik-asyik nak keluarkan KWSP. Itu akan menjadikan hari tua kita tidak menentu. Dan menyedari perkara ini, apa yang kerajaan buat ini benda-benda yang mungkin kita terlepas pandang, tuan-tuan dan puan-puan. Kita anggap benda tu remeh. Apa yang kerajaan buat semasa tahun pertama menjadi kerajaan dulu, PMX buat apa? Mana-mana rakyat yang wang KWSP dia sangat sikit, apa yang kerajaan buat? Kerajaan suntik masuk duit ke dalam akaun dia. Nampak? Inilah sebenarnya sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Wakil rakyat yang khidmat 2025-2026 ada pencen ke? Macam saya kata tadi, wakil rakyat pun akan di stop pencen dia. Stop pencen dia. Jadi tak kisahlah benda ni. Sebenarnya wakil rakyat pun sebenarnya dah, kerajaan pun dah putuskan dah benda tu. Wakil rakyat pun akan kita tukarkan pencen ke dalam KWSP. Jadi tidak ada isu lah. Ni kadang-kadang ni diorang ni cuba menghasut kita untuk membenci kerajaan dengan kata, oh, orang-orang politik
pencen ada tak sebenarnya, ya. Selepas ni pun orang politik pun tak ada dah pencen, sebab sepatutnya kamu tanya semasa kamu jadi kerajaan dulu, kenapa kamu tak buat benda ni? Kamu tak masukkan pencen ahli-ahli politik, kamu tak masukkan pencen ahli-ahli parlimen, kenapa kamu tak buat semasa kamu ada kuasa dulu? Itulah sebenarnya yang Datuk Seri Anwar cakap, kamu nak buat apa-apa, buat semasa ada kuasa. Dulu kamu jadi kerajaan, kamu tak buat benda ni. Sekarang ni kamu tidak jadi kerajaan, kamu tuntut macam-macam supaya Datuk Seri Anwar buat. Kalau kamu rasa benda tu penting, kamu sepatutnya buat. Tapi kamu tak buat sebenarnya sebab kamu tidak ada political will. Kamu hanya mahu menyerang. Kamu tidak mahu membuat benda tu. Sedangkan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Sebab itu Datuk Seri Anwar sebut sekali lagi, dan banyak kali dia sebut bahawa kalau kita nak buat yang terbaik, kita nak buat benda-benda tu, kita buat semasa kita ada kuasa. Sebab tu Datuk Seri Anwar, saya rasa dia tidak akan tergesa-gesa untuk membubarkan parlimen, kerana ada banyak lagi benda yang dia nak buat untuk kebaikan rakyat. Sebagai contoh, dia nak buat supaya ni white coat venger. White coat venger ni saya rasa doktor ataupun healthcare workers. Sebagai contoh, kita nak menyelesaikan isu doktor kontrak. Ini pun kita nak buat. Banyak kali dah kita cuba bentangkan dan kita cuba laksanakan. Kita nak titik noktahkan isu pekerja ataupun doktor-doktor kontrak. Kita nak buat tuan-tuan, tapi kita perlukan masa. Kenapa kita perlukan masa? Sebab terlalu banyak doktor kontrak. Kita nak masukkan semua ke dalam jawatan tetap, tak boleh nak buat semua sekali. Sebab dia akan menjadi banyak implikasi dia kepada, bukan sekadar kepada kewangan semasa, tetapi kepada kewangan pada masa akan datang. Dan ini sebenarnya yang kita kena buat sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Dan ramai kawan-kawan saya, dia orang left KKM sebab dia orang tak suka, dia orang rasa frust. Adik saya pun dia marah juga kat saya bila saya jawab macam ni, macam tu. Isu jururawat luar akan dibawa masuk operasionalnya. Zakri Murad ni dia melompat-lompat, dia suka melompat-lompat. Bukannya sebab ni, itu adalah isu bila kita tidak ada penjawat healthcare workers, kita takut kita punya hospital KKM collapse. That's why you have to bring in as support. Kita kena bring in support. Dah doktor-doktor ataupun penjawat awam ni, healthcare workers tak nak kerja dengan KKM because of our weakness jugalah kan. That's kita kena akui lah. Tapi bila mereka dah withdraw dan mereka keluar, so macam mana pesakit-pesakit ni, siapa yang nak rawat pesakit-pesakit? That's why we have to bring in temporarily orang yang akan menjaga kesihatan rakyat kita ni. That's why kita kena ada sedikit kesabaran kepada rakan-rakan yang masih lagi berada dalam KKM, yang masih lagi dalam KKM, please kita bertahan sekejap. Isu lantikan tetap kita akan selesaikan by this year and next year. Kita buat setiap tahun sejak daripada pentadbiran Dr. Zaleha, Dr. Zack dalam KKM pun dia dah buat benda ni, dah tambah pelantikan direct, pelantikan ke jawatan tetap, dah tambah dah. Saya sendiri pun tanya Dr. Zaleha. Banyak kali saya tanya Dr. Zaleha, macam mana masa itulah. Dan sekarang ni, baru-baru ni saya berjumpa dengan Dr. Zulkifli, yang berhormat Menteri Kesihatan. Saya tanya juga benda yang sama. Saya kata macam mana dengan lantikan-lantikan tetap ini? Macam mana? Dia kata by this year or next year kita akan selesaikan semua lantikan-lantikan kontrak, supaya kita boleh serap mereka masuk ke lantikan tetap. So these are the commitment yang kita nak buat. Dan kita harap insya-Allah lah, kalau ikut statement daripada Dr. Zul, by 2027, which is next year. So kita harap kita sempat, kita harap kita sempat untuk melaksanakan benda tersebut, sebab katanya 2027 kita akan selesaikan. First, kita akan selesaikan lantikan medical officer MO untuk lantikan direct dan lantikan tetap. Okay, and then barulah kita pergi ke houseman untuk lantikan tetap. Dan ini pun sebenarnya adalah komitmen kita. Saya nak sebut di sini bahawa kalau kita nak buat apa-apa kebaikan, kita buat semasa kita menjadi kerajaan.
kita buat sebaik-baiknya, kita buat sehabis baik. Janganlah tiba-tiba tengah jalan kita nak bubar pula kan. Lepas tu kita terkapai-kapai tengok orang lain tak buat apa yang sepatutnya buat. No, sepatutnya kita yang buat. Kita yang buat kebaikan, reformasi dan sebagainya, kita buat. Ya. Jadi sebagai contoh lagi, kita nak mengasingkan kuasa antara pendakwa raya dengan hakim negara, ketua hakim negara. Kita nak buat dan kita kena buat dan kita sedang buat. Jadi ini adalah benda-benda yang orang kata tidak ada reformasi dan sebagainya. Kita sedang buat reformasi tersebut. Zakri Murad, bajet KKM kena cut sebab kita nak berjimat. Bukan saja KKM, KPM pun kena cut. Tapi KKM yang kita cut tersebut sebenarnya adalah non-critical punya expenses, perbelanjaan yang tidak kritikal. Sebagai contoh elektrik, kita cut penggunaan elektrik yang banyak-banyak, kita cut sebagai contoh yang lain-lain lah sebagainya lah. Ini semua ialah benda-benda yang kita cut sikit, tapi tahun depan naik dan balik tuan-tuan. Sebab sekarang ni apa yang berlaku ialah kita terpaksa berjaga-jaga takut krisis di Timur Tengah tu berpanjangan. That's why kita minta supaya lebih berjimat dan itu sebenarnya antara benda-benda yang contohnya KPM kena sikit kena cut KKM kena cut. Dan ini logik lah, bila kita dalam keadaan tidak menentu di luar sana, kita kena give signal, arahan supaya semua berjimat-jimat. Itu biasalah tapi itulah sebenarnya kebijaksanaan. Sebelum benda tu melarat dan benda tu jadi teruk, kita dah ada tindakan-tindakan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalaulah kita tidak melaksanakan penyasaran subsidi awal-awal dulu, dan juga pelaksanaan menggunakan Budi 95. Adakah tuan-tuan dan puan-puan yakin bahawa kita boleh maintain kehidupan sebegini selesa sehingga ke hari ini? Di mana kita lihat di negara-negara luar, stok minyak pun tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Stok minyak tak ada. Kenapa? Mungkin mereka tidak anticipate awal seperti mana yang kita anticipate. We have anticipated it earlier. Dan kita dah tindakan awal. Bila Datuk Seri Anwar kata, okay, we have to start it not next year, this year, and very soon kita akan buat. Then he has this commitment. Dia ada political will. Itulah dia kekuatan Datuk Seri Anwar berbanding dengan orang lain, pemimpin-pemimpin lain. Sebagai contoh, apa yang dilaksanakan, apa yang berlaku ketika Datuk Seri Najib Razak, negara mana tiada stok, saya rasa Zakri Murad, tuan kena buat Google sikit, Google sikit, tengok apa yang berlaku di Thailand, apa yang berlaku di Vietnam, Filipina dan Indonesia. Ada setengah-setengah stesen minyak tu terpaksa ditutup kerana tidak ada stok minyak. Tapi kita tidak ada, tuan-tuan. Adalah baru ni dekat Bangi ni ada stesen minyak Shell dan Petronas tu. Petronas kot saya rasa. Dia kata RON 95 dah tak ada. Tapi saya rasa sehari itu saja, dan Alhamdulillah selepas tu tidak ada lagi isu tentang ketiadaan stok. Jadi Alhamdulillah sebab kita anticipate awal, dan rakyat pun walaupun marah-marah sikit sebanyak tu biasalah kan, tapi tidaklah sampai turun buat riot dan sebagainya. Ini adalah kebijaksanaan, dan kita sepatutnya berterima kasih kepada rakyat kerana kita melalui fasa sukar ini dengan bersama-sama. Memanglah ada bising sana sini, tetapi hakikatnya kita masih lagi boleh bertahan sehingga ke hari ini, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat keadaan akan kembali pulih seperti sedia kala, dan insya-Allah lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang akan datang, lebih banyak lagi limpah rahmat dan nikmat akan datang insya-Allah. Okey, tiada masalah di Thailand. Pelancong Malaysia hujung minggu berpusu-pusu ke Thailand. Pelancong Malaysia hujung minggu berpusu-pusu ke Thailand. Tuan sendiri dah mengakui bahawa kita tidak ada masalah. Alhamdulillah, terima kasih kerana mengakui bahawa pelancong Malaysia pergi berjalan ke sana sini. Maksudnya apa? Maksudnya kemampuan rakyat Malaysia untuk berbelanja tu tinggi, tuan-tuan. Maksudnya apa? Di bawah kepimpinan sekarang ni, kita mampu untuk berjalan-jalan. Alhamdulillah. Minyak pun Alhamdulillah boleh dimanfaatkan. Dan terima kasih kerana
Tuan telah mengakui bahawa keadaan sekarang alhamdulillah baik. Walaupun ada orang yang kata, oh harga minyak tinggilah, kos sara hidup tinggilah dan sebagainya. Tapi di jalan raya masih lagi jam, ya. Balik kampung masih lagi jam, ya. Jadi maksudnya apa? Iyalah Zakri Murad, maksudnya Tuan kata ramai pelancong Malaysia pergi ke Thailand, maksudnya mereka mampu untuk berbelanja. Itu yang saya nak kata. Anda telah mengakui bahawa kerajaan sekarang telah pun berjaya untuk memberikan keadaan di mana rakyat mampu untuk berbelanja. Kalau tak ada duit, kita tak berjalan lah. Tapi bila ramai orang pergi berjalan-jalan, maksudnya mereka ada duit. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat-nikmat Allah yang kita kena pertahankan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita nak Allah tambahkan lagi, kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur. Kita jangan duk maki-maki orang. Politik apa, maki-maki setiap hari maki kan. Politik apa benda yang kita nak tanam dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam otak kita, dan kita nak wariskan kepada anak cucu kita. Sikap-sikap begini kah kita nak wariskan? Maki sana, maki sini, ceramah jerit-jerit sana sini, ceramah pula bermaki, duk mencarut ke orang, macam seorang pemimpin di utara tu kan. Ini sebenarnya menyebabkan apabila kita membiasakan perkara-perkara yang negatif begini, akhirnya apa yang berlaku, orang yang melihat anak-anak kita, pengikut-pengikut kita melihat bahawa benda ni akan benda ni adalah normal. Benda ni adalah normal. Jadi mereka pun akan maki orang, mereka pun akan membuat benda-benda yang agresif dan sebagainya kerana bagi mereka benda ni normal. So don't start. Janganlah kita memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat dengan cara kita memaki orang, memaki sana sini, berbudaya-budaya yang tidak sepatutnya. Jadi akhirnya akhirnya orang semua ikut. Tuan nak kata MB kami kepimpinan utara baik. Kalau macam mana? Itulah dia masalahnya kan. Yalah antaranya lah pemimpin-pemimpin macam tu lah. Sebab saya tengok dalam TikTok kawan-kawan dia dan pengikut-pengikut dia maki orang sana sini. Saya kata astagfirullahalazim. Kamu tu parti Islam kan. Tunjukkanlah contoh yang baik. Contoh teladan bagaimana Rasulullah SAW buat. Rasulullah tak maki orang, tuan-tuan. Rasulullah menyampaikan walaupun penduduk Taif membaling dia batu, tapi apa yang berlaku, Rasulullah mendoakan untuk orang Taif tu supaya mereka lahir di dalam generasi mereka ni akan datang adalah orang-orang yang baik. Jadi itu sebenarnya cara Rasulullah berdakwah. Ni kita hari-hari maki orang. Dan saya tengok video-video TikTok kawan-kawan yang daripada utara, saya tengok kadang-kadang tu kalau yang jenis kasar ni, yang jenis cakap bahasa dia macam tu, saya tengok dia daripada utara ataupun daripada pantai timur. Ini sesuatu yang menyedihkan sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itulah saya kata alhamdulillah pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya orang Johor. Dan saya nak supaya walaupun tuan-tuan mungkin bukan orang Johor, please tolonglah sampaikan kebaikan. Tolonglah sampaikan kepada orang Johor supaya memilih parti, memilih pemimpin, memilih wakil rakyat. Pilihlah yang betul-betul boleh buat kerja, tak kiralah daripada parti mana sekalipun. Dan untuk Pakatan Harapan, apabila tuan-tuan dan puan-puan memilih Pakatan Harapan, insya-Allah dia punya bantuan daripada pusat itu akan mendapat lebihlah jalan dia, sebab dia sama dengan parti yang Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri pilih ya. Jadi tapi above all, kita kena pastikan bahawa orang yang kita pilih itu betul-betul boleh buat kerja lah. Sebab ini adalah proses penyaksian. Kita sebenarnya yang memberikan pilih yang betul bekerja untuk negeri dan negara. Tuan promote Pakatan Harapan ke? Ya, saya promote Pakatan Harapan insya-Allah. Ya. Fiza. Nak naik atas ke? Boleh je naik atas insya-Allah. Boleh naik atas. Okey. Yes, Pakatan Harapan insya-Allah.
Sebab saya kenal calon-calon tu dan saya kenal bagaimana proses untuk memilih calon-calon tu. InsyaAllah kita boleh pilih yang betul-betul boleh buat kerja. Jangan kita pilih mereka yang tak boleh buat kerja, akhirnya nanti kita yang merana. Jadi kalau ada yang boleh buat kerja, kita pilih. Sebab ini ialah proses penyaksian. Kita menandatangani kesaksian gitu. Kalau kita ada borang minta kerja lah sebagai contoh kan. Borang minta kerja, kat bawah daripada nama kita tu dia akan ada nama saksi ataupun guarantor ataupun penjamin. So kita ni tuan-tuan dan puan-puan, pengundi ni sebenarnya adalah penjamin. Kita memberikan jaminan bahawa orang yang kita pilih itu betul-betul boleh memainkan peranan. Okey. UMNO sakit baki menyamun ada lagi di Johor. Itulah salahnya kan. Tak tahulah. Saya tak berapa nak menyerang sangatlah. Saya nak tunjukkan bahawa kita ni adalah pilihan yang lebih baik. Kalaulah UMNO dia datang dengan dia punya calon-calon yang macam tu dan sebagainya, bagasi-bagasi dia. Tapi tak apalah kalau nak milih. Ada yang milih mereka pun tak ada masalah. Sebenarnya saya nak kempen untuk mereka, tetapi mereka telah memilih untuk berlawan dengan kita. Saya sebenarnya willing saja untuk berkempen untuk mereka, tetapi mereka telah memilih untuk bersaing dan melawan kita. Jadi kita tidak ada pilihan lain melainkan untuk menonjolkan calon-calon kita, bahawa calon-calon kita adalah the better option, pilihan yang lebih baik daripada apa yang mereka tawarkan. So these are the things yang kita kena kempenkan. Dan paling penting tuan-tuan dan puan-puan, senarai mahkamahkan penerima UMNO duit 1MDB. Ya, ini pun 1MDB ni pun salah satu benda yang saya telah kupas dalam video saya yang lepas berkenaan 1MDB, di mana 1MDB ni ialah satu isu ataupun satu keadaan, satu kes yang membebankan kita sampai ke hari ini dan membebankan kita sampai ke 2039, di mana hutang negara kita akan kita terpaksa bayar sampai ke 2039 Sekarang ni baru 2027, ada 10 tahun lagi, 12 tahun lagi untuk kita bayar hutang 1MDB. So jangan kita memilih pemimpin yang ada potensi untuk buat seakan-akan 1MDB lagi. Okay? Kau lagi sah aku cakap tak sampai 50 orang. Tak sampai 50 orang, betul. Patutlah kau politik pun tak pandai. Tak apa Sukri, tak ada masalah. Ya, saya tak ada masalah. Sebenarnya saya ini bukannya orang panggil apa? Orang politik yang jenis kasak-kasak macam pemimpin Sanusi itu, tak. Saya bukan orang jenis macam tu. Saya cakap macam ni lah. Sebab saya masuk politik ni untuk menyampaikan kebaikan. Untuk menyampaikan benda yang betul. Jadi itu adalah cara politik saya. Dengan orang-orang politik pun sama, dengan orang parti saya pun saya cakap benda yang sama. Bila kita cakap pasal politik, kita nak buat sebagai seorang yang menyampaikan kebaikan. Sebabnya Nabi suruh kita sampaikan kebaikan. Kau kira hutang pun tak apa dari sampai yang benar ajaran Islam betul. Assalamualaikum, Tuan hadiah dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Itulah. Sebab kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pilih pemimpin yang tidak ada integriti, pemimpin yang orang panggil apa, yang suka buat benda-benda yang pelik-pelik ni lah, akhirnya nanti kita yang akan tanggung. Seperti mana 1MDB tu. Kau kerja balik perubatan lah, tak ada masalah. Sukri boleh main atas. Siapa ni? Sukri Muhammad Sukri Ismail. Stop politik, anti-scam, forex and online haram. 12 followers. Mainlah naik atas. Kita nak dengar pula hujah-hujah orang yang hebat berpolitik ni main naik atas. Pemimpin penyamun jangan dipilih. Ya betul. Sebab kalau pilih penyamun, akhirnya kita yang akan kena samun. Mungkin kita rasa macam dia nak samun negara je, tapi sebenarnya dia samun kita yang kena bayar sebenarnya. So janganlah kita milih pemimpin. Kau saham tak reti, bukan level aku. Tak berani naik pula. Allahu Akbar. Kata pandai sangat politik. Mai dah naik ke atas, mai dah naik ke atas. Nama pun Sukri, hebat ni. Sukri ni macam Menteri Besar Perlis. Bukan dia sendiri Menteri Besar Perlis.
Ustaz Syukri Ismail, okey. Walaupun mana selidik fakta. Itulah masalahnya. Mereka ni nak cakap, nak main politik sebagainya, tapi tak membaca. Sebab tu tadi dalam Quran kata, kalau nak jadi pemimpin ni, kita kena ada hafizun alim. Kita kena bijak sana. Kita kena pandai. Kita kena rajin membaca. Kita kena ada intelektual capacity ataupun kebolehan untuk berfikir. Mana berani naik, tak tahu apa. Betul lah tu. Nampaknya begitulah. Sebab saya ingat dia cerdik pandai sangat tadi. Bila dia kata kita tak pandai, kita panggil lah dia naik atas untuk pandaikan kita. Tapi tak berani tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam itulah mereka. Macam itulah mereka. Mereka hanya berani melontar batu dan menyembunyikan tangan. Jadi kita jangan pilih orang-orang macam ni. Akhirnya nanti mereka jadi pemimpin pun mereka tak boleh nak buat apa-apa. Okay? So kita pilihlah pemimpin seperti mana yang kita telah tunjulkan, kita perkenalkan calon-calon kita, dalam keadaan kita tidak memperkecilkan calon lawan lah, insyaAllah lah. Bear in mind tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang mana yang ada, bear in mind, kita jangan kecilkan calon-calon mereka, tapi kita memperkenalkan dan menonjolkan calon kita bahawa we have a better option. Kita ada ni. Berhujah kalau naik, berfakta baru best akal. Ya, betul. Naik naik. Kawan-kawan yang ada atas ni, kalau siapa yang nak naik boleh naik ya. Saya tidak ada masalah. Kongsikan apa-apa pandangan dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh bertukar-tukar pandangan. Okey. Okey. So far kita ada beberapa orang. Alright. Nampaknya ramai orang tengah tengok bola kot Saya rasa itu sajalah daripada saya. Saya pun tidak mahu live lama-lama. Esok saya nak pergi ke Johor. InsyaAllah jumpa kita di Johor. Saya akan pergi berkempen dan membantu calon-calon di layang-layang, insyaAllah, Manis. Dan kita akan cuba menangkan Pakatan Harapan, insyaAllah, untuk kebaikan rakyat negeri Johor terutamanya. Okay? Sebab dalam keadaan sekarang, bila orang kempen kepada politik perkauman, mereka sudah semakin kuat menanam bibit-bibit perpecahan, politik perkauman, politik identiti dan sebagainya, yang akhirnya akan menyebabkan sebahagian daripada rakyat akan terpinggir. So kita nak supaya rakyat kita semua akan bersatu hati, akan membangun bersama-sama dan juga membangunkan negara kita, mempertahankan, menjaga negara kita ini dengan sebaik-baiknya, kerana inilah satu-satunya tanah kita, rumah kita yang kita kena pertahankan. Jangan bagi ada anasir-anasir jahat, anasir-anasir songlap ataupun anasir-anasir kleptokrat yang masuk dan merosakkan negara kita dalam keadaan kita tak tahu sebenarnya mereka tu sebenarnya hanya merosakkan negara kita untuk kepentingan tertentu. Okey, pilihlah dengan bijaksana. Yang penting semua kena turun mengundi. Semua kena turun mengundi. Yang boleh mengundi semua kena turun mengundi. Semua kena keluar mengundi. Tak kira lah nak pilih parti mana sekalipun, atau calon-calon mana sekalipun, tapi kena keluar mengundi. Mungkin kita target 80 ke 90% lah keluar mengundi, supaya kita betul-betul boleh menjadi suara. Okey. Alright. Saya rasa itu saja daripada saya. Unless kalau ada nak tanya apa-apa soalan, saya boleh kupas. Lagi 5 minit. Kalau tanya soalan ataupun nak naik atas, boleh request. Tanya soalan, boleh tanya soalan, saya akan jawab. Perasan tak saya tidak menyentuh sangat tentang parti kancil ni. Saya tak sentuh sangat sebab saya rasa tak perlu kot, tak perlu sentuh kot parti kancil tu. Dan kita lihat bahawa pengundi-pengundi tu utamanya pengundi yang bukan Melayu, mereka insya-Allah masih lagi kekal bersama dengan Pakatan Harapan. Cuma ada fraction tertentulah kecil-kecil tu yang mereka sudah lari daripada Pakatan Harapan. Tapi itu tak apalah, biarlah. InsyaAllah kita akan ada lebih
ramai lagi yang bersama dengan kita, dan inilah sebenarnya yang akan membuatkan kita menang insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.